orang lelaki tempatan cedera selepas disyaki dipukul 2 orang lelaki di sebuah stesen minyak berhampiran Bandar Seri Damansara Petaling Jaya kemarin. Dalam kejadian kira-kira pukul 7.56 malam itu, mangsa yang juga pengkritik bola sepak tempatan dikatakan sedang mengisi angin tayar kenderaannya sebelum didatangi dua lelaki menaiki sebuah motosikal jenis Yamaha LC. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Samsudin Mamat berkata siasatan awam dapati kedua-dua suspek bertindak memukul mangsa berkali-kali sebelum merakam video kejadian dan melarikan diri. Akibat serangan itu, mangsa mengalami patah tulang pada bahagian mata selain beberapa kecederaan lain dan menerima rawatan di hospital. Menurut beliau, identiti kedua-dua suspek dan nombor pendaftaran motosikal yang digunakan masih belum dikenal pasti, manakala motif kejadian masih dalam siasatan. Jelasnya, kes disiasat mengikut Seksyen 325 Kanun Keseksaan.